Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalin Aisyah binti Zamrin dari kumpulan 10 yang bertemakan perpaduan. Sumber bahan yang telah saya pilih ialah tesis yang bertajuk Keupayaan Novel Komsas untuk menerapkan nilai perpaduan bersikap terbuka dalam kalangan murid yang diterbitkan pada tahun 2020. Seterusnya ialah kewujudan masyarakat majmuk yang harmoni dan muhibah perlulah dipupuk oleh semua bangsa di negara kita. Nilai perpaduan melalui Novel Komsas amatlah bermanfaat seperti yang ditekankan oleh KPM, iaitu Novel Komsas mampu untuk memupuk jati diri dan tahniah murid. Seterusnya terdapat 3 permasalahan kajian. Yang pertama ialah keunikan masyarakat majmuk yang mempunyai pelbagai kaum. Yang kedua ialah sentimen perkauman yang disebabkan oleh peranan media sosial. Yang ketiga ialah wujud prasangka dalam masyarakat yang melibatkan kuasa politik dan ekonomi negara. Seterusnya, objektif kajian dalam tesis ini ialah menguraikan keupayaan Komsas dalam menerapkan nilai perpaduan bersikap terbuka dalam kalangan murid. Seterusnya, kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif, iaitu menganalisis teks dalam Novel Komsas yang bertajuk Jendela Menghadap Jalan. Seterusnya, terdapat 2 pendekatan berdasarkan hasil kajian ini. Yang pertama ialah pendekatan melalui pemberian, iaitu ia dapat membantu murid memahami nilai perpaduan melalui jalan penceritaan yang ringkas dan mencerminkan kehidupan yang sebenar. Yang kedua ialah pendekatan melalui dialog, iaitu ia dapat membantu murid memahami nilai perpaduan melalui perbualan watak yang mencerminkan sikap terbuka dan penerimaan perbezaan dalam kehidupan seharian. Secara kesimpulannya, Komsas merupakan media pendidikan yang dapat menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam kalangan murid. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Apakah peranan pihak sekolah dalam menerapkan nilai perpaduan dalam kalangan murid? Yang pertama ialah pihak sekolah boleh menganjurkan program-program yang melibatkan kaum, contoh program Hari Kemerayaan dan program sambutan Hari Kemerdekaan. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh menggalakkan pelajar untuk menyertai badan kurikulum sebagai